Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Nur Alia binti Zulkifli, pengacara pada hari ini. Hari ini kita berada di Sekolah Kebangsaan Langkawi untuk menyaksikan program Santai Bicara. Program ini direka khas untuk memberi penyerahan awal kepada ibu bapa tentang laluan pendidikan anak-anak selepas menamatkan sekolah rendah. Bukan itu sahaja, ia juga membantu ibu bapa merancang dan memberi sokongan terarah dari segi akademik, sosial, malah emosi anak-anak untuk bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami untuk menyaksikan rakaman penuh program berlangsung dan dengarkan pengalaman ibu bapa serta progresian mereka. Mari sama-sama kita saksikan. Tingkat kemasukan ke sekolah menengah. Kuntung melati tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Pihak sekolah amat mengalu-alukan kehadiran para ibu bapa dan penjaga serta seluruh warga SK Longgafar ke program pada hari ini. Semoga dengan berkat kedatangan puan-puan dan puan-puan ke program kita pada hari ini akan menambahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah alaina wa iftah awladana bifutuhil arifin wa nuri syamsi abadan abadan wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Sebenarnya benda ni nak bagi, nak royak hujung tahun pun tak apa. Tapi sekolah kita mengambil inisiatif untuk kita bagi pendedahan awal kepada ibu bapa. Jadi nama dah hala 7 deh, Santai Bicara. Jadi hari ini saya geru sebenarnya, kan serius belakang ni. Kau nak marah sebab cikgu jemput. Okey, untuk ujian psikometrik ni dia terbahagi kepada 2, iaitu aptitude am dan juga aptitude khusus. Okey, aptitude am ni mengukur kebolehan minda seperti kemahiran hantar terus. Sebab ni untuk bancian kita lah nanti. Dia tak menerima cincin dengan medal dia. Tanya bagaimana cara untuk lulus PKSJ, bentuk soalan macam mana, apa yang nak difokuskan? Saya rasa dilema sebagai seorang bapa lah, ibu bapa adalah masa untuk pemilihan sekolah. Kita ada diberikan 3 pilihan. Jadi pemilihan sekolah yang kita perlu pilih lah untuk anak kita kan. Jadi seperti yang kita tahu, kita ada banyak senarai SPP ataupun MRSM dalam satu Malaysia. Dan setiap sekolah ni dia dalam grup masing-masing. Betul kan? Dia ada satu grup sekolah edit, satu sekolah Secara online atas talian. Tapi yang paling mustahaknya kita bagi para ibu bapa ni, kita sebagai bapa, kesediaan kita untuk menyediakan anak-anak untuk berada di asrama. Lagi. Ada tak agak tu mungkin tak mikir lagi. Ambil ni cikgu. Untuk cikgu. SPP, mangkat rendah saya semalam. Saya tak nyatakanlah macam mana. Sambil-sambil untuk tulis tu. Untuk pelaporan P macam tak boleh nak isi ke. Mari jumpa kita. Kita boleh tolong. Selamat pagi, saya Bazla Zoya, wartawan anda pada hari ini. Sekolah kami baru sahaja selesai program Santai Bicara untuk murid-murid tahun 6. Hari ini saya ingin mendapatkan pandangan daripada ibu bapa mengenai program ini. Jom! Bersama saya Encik Khairil dari Kampung Dedak. Adakah program ini membantu Encik memahami lebih jelas hala tuju pendidikan anak selepas tahun 6? Okay, Alhamdulillah.
Saya sangat berterima kasihlah kepada pihak sekolah kerana menjayakan program ni yang memang sangat membuka mata kita sebagai ibu bapa untuk pemilihan anak-anak selepas ni ke sekolah menengah lah. Dan program ni sangat baik dan sangat membantu kita orang untuk mendapatkan pemilihan untuk anak-anak menyambung ke sekolah menengah akan datang. Terima kasih Encik. Bersama saya Puan Salehan dari Pasir Tomboh. Apakah harapan Puan terhadap program-program sebegini pada masa akan datang? Terima kasih. Baguslah untuk program ni. Dia bagi pendedahan kepada ibu bapa untuk mendapat ilmu berkenaan PJSK sekolah. Terima kasih Puan. Bersama saya Puan Nurul Ain dari Peringat. Apa yang paling Puan rasakan bermanfaat daripada taklimat atau program ini? Terima kasih. Pertama sekali dapat faham macam mana cara-cara hala tuju anak kita selepas habis darjah 6 ni, dan lebih tahu aliran yang sesuai untuk anak kita. Terima kasih. Bersama saya Puan Nuraini dari Kampung Lembalimbat. Apakah harapan Puan terhadap program-program sebegini pada masa yang akan datang? Okey, saya harap program seperti ini akan terus dilanjutkan lah, supaya ibu bapa dapat info-info yang lebih lebih mendalam lah tentang kemasukan anak-anak untuk ke SMKA, SBP, RMSM, dan ujian-ujian PKSK yang kanak-kanak atau murid atau pelajar akan duduki satu hari nanti. Jadi baguslah untuk pihak sekolah menganjurkan program seperti ini supaya ibu bapa bersedia untuk anak-anak untuk kemasukan anak-anak ke sekolah menengah nantilah. Terima kasih. Bersama saya Teacher Nur Hafizah dari Sekolah Kebangsaan Logafa. Boleh cikgu berikan sedikit perkongsian tentang program hari ini? Okey, alhamdulillah telah berlangsung program bicara santai bersama ibu bapa tahunan. Okey, program ini bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada ibu bapa mengenai pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang lebih berfokus kepada sekolah berasrama penuh, Maktab Rendah Sai Semara, sekolah menengah kebangsaan agama. Okey, jadi program bicara santai ini memberi pendedahan awal kepada semua ibu bapa supaya ibu bapa dapat gambaran awal mengenai hala tuju anak-anak masing-masing untuk melangkah ke sekolah menengah. Okey. Tujuan program ini juga diadakan supaya ibu bapa mendapat gambaran mengenai pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang perlu murid-murid ambil melalui sistem peperiksaan online, okey, dan juga PJSK dari segi pemberian markah dan juga ujian psikometrik. Okey. Jadi hari ini cikgu rasa program ini mencapai matlamat sebab kita mendapat pendedahan daripada pegawai JPN sendiri, Encik Hazani, mengenai sedikit PKSK, okay, dan ibu bapa juga dapat berkongsi maklumat, boleh bertanya soalan mengenai PKSK, mengenai PJSK dan mengenai ujian psikometrik. Okay, jadi diharapkan ibu bapa dapat mengambil inisiatif memberi pendedahan dan memberi pendedahan kepada anak-anak apa matlamat, apa hala tujuan anak ke sekolah menengah nanti.
Okay, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Bersama saya, Madam Rosyawati dari Sekolah Kebangsaan Long Gafar. Boleh cikgu berikan sedikit perkongsian tentang program hari ini? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah program hari ini berjalan dengan lancar dan kita mensasarkan separuh daripada penyertaan ibu bapa dan alhamdulillah kita mencapai 75% kehadiran ibu bapa. Dan pada hari ini kita turut memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang hala 7 murid-murid tahun 6. Selepas ni nak ke mana, tingkatan 1 nak pergi ke SMKA ke, nak pergi ke SBP ke, nak pergi ke MRSM ke. Jadi kita bagi pendedahan. Di samping kita juga menjemput wakil daripada pegawai JPN untuk memberi pendedahan tentang PKSK. Tu. Terima kasih, Madam. Program ini jelas memberi manfaat kepada murid dan ibu bapa, membantu memahami hala tuju pendidikan anak serta memberi panduan untuk menyokong perkembangan akademik, sosial dan emosi mereka. Harapan kami, inisiatif seperti ini dapat membina generasi yang lebih bersedia, berdikari dan berakhlak mulia. Sekian daripada kami. Terima kasih kerana menyaksikan episod pada kali ini. Bye.